Oh, nama awak Jasmine. Nama saya Ken Krab. King Crab. Bukan Ken Krab tu makanan. Nama saya Ikram. Oh, Ya, nama saya Ikram. Crab. Wow, okey Encik Crab. Okey. Okeylah, saya sambung kerja dulu ya. Okey. Saya pun nak kena sambung balik. Tujuan saya panggil untuk perjumpaan hari ini ialah kerana ada sesuatu yang ingin diumumkan. Tapi saya rasa perkara itu elok diumumkan sendiri oleh Miss Mona, Managing Director Haruma. Terima kasih Cik Taufik. Seperti yang semua sedia maklum, Cik Taufik telah dinaikkan pangkat dan sekarang akan terus berada di bawah Lasela Group. Tujuan utama Cik Taufik adalah untuk membawa nama Harumas ke peringkat yang lebih tinggi dan seterusnya meningkatkan keuntungan Harumas. Thank you, Mona. Ada dua pendekatan baru yang kita akan gunakan. Pertama, saya telah mendapat pembekal beras yang murah. Oleh itu, kita akan habiskan stok beras Jasmine yang sedia ada dan kita akan mula ganti dengan beras yang baru. Kedua, kita akan kurangkan menu-menu yang berasaskan nasi. Saya nak kita beralih kepada menu Korea lebih trending. Kita akan banyakkan noodle-based menu. Perempuan Korea celup ni. Yang siapa kecelup macam ramen sudah. Tapi, untuk restoran Harumas, kita sentiasa perjuangkan menu-menu tradisi kita. Sebab orang macam kita ni, pergi mana-mana pun kena makan nasi. Makanan ruji kita nasi, bukan mi. Sebab itulah saya cakap, perubahan. Tak faham ke? Okey, kalau kita ikut budaya orang lain, siapa lagi nak perjuangkan budaya kita? Takut lama-lama nanti hilang pula identiti kita ni. Come on lah. Identity. Ini bukan museum nak kekalkan identiti bagai. This is restaurant. Business. Kenalah tahu how to survive. Fikir macam mana nak buat untung. Faham? Mulai sekarang, sebarang gerak kerja dan hala tuju Harumas saya akan maklumkan pada Chef Kamal. Yang lain boleh follow, kita boleh bersurat. Surat? Bangunlah, tunggu apa lagi? I tak faham lah. Kenapa dia suka tunjuk pandai Biarlah dia, sayang. Dia tu kitchen helper je. Bukan tahu pasal bisnes. You lagi pandai. You kena pastikan yang dia tak menyusahkan rancangan kita. Kalau tak, sia-sialah I lobby nama you. Pasal Jasmine, you don't worry. Tahulah I nak settle. Oh, lagi satu. Sekarang, I dah on track untuk take over jawatan CEO dalam Lasela Group. So, I tak nak benda-benda remeh macam ni compromise rancangan I. Kalau dia masih lagi buat masalah, you nak buat apa? I akan pastikan yang dia tahu betapa kejamnya dunia bisnes ni.